Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita di dalam channel Nawaitu Channel. Okey guys, minta maaf ada masalah teknikal sikit. Aku terpaksa berhenti di tepi dulu untuk aku set up balik aku punya kamera. Dia tercabut pula dekat traffic light tadi. Aduh. Tapi tak apalah. Itu sebagai ujian cabaran untuk kita meneruskan perjuangan. Okey. Aku pun dah on aku punya application. Nampak? Korang boleh tengok kat sini. Dah on. Cuma tak dapat lagi. Job tak masuk lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan lagi untuk meronda. Kita ronda dulu. Mana tahu order masuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Jom, let's go. Alhamdulillah, nampaknya hujan pun dah berhenti. Tadi di sini hujan rintik di sini. Korang boleh nampak lah jalan ni basah sikit. Tapi alhamdulillah, bila aku turun padang, bila aku on balik application ni, alhamdulillah cuaca Allah izinkan baik hari ni. Alhamdulillah. So marilah kita menuju ke Simat Nibong Tebal, kerana di situ terdapat vendor-vendor. Sebagai contohnya ada T-Life, kemudian ada Subway, dan ada Mizu, dan macam-macam lagi lah. Aku nak sebut satu-satu pun aku tak ingat. Untuk lagi satu untuk pengetahuan korang, aku dah pun aku lama tak mencedok sebenarnya. Aku dah lama tak mencedok, jadi application aku pun lama aku tak on. So alhamdulillah, izin Allah SWT, hari ni aku dapat on semula aku punya Grab Food Rider. Aku dapat on hari ni. Okey. Dan macam biasalah, aku beritahu sekarang ni aku berada di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Dan korang boleh lihatlah pada jam 6.17 sekarang ni, keadaan jalan agak sesak sedikit lah. Biasalah orang balik kerja. Jadi aku akan teruskan perjuangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemandu-pemandu di sana, rider-rider yang di luar sana, jangan lupa pastikan keselamatan anda terjamin. Okey. Mencedok juga. Tapi kita kena sentiasa berjaga-jagalah. Kita tak nak ada berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Sebab sebelum tu kita kena awal-awalkan dengan membaca doa. InsyaAllah Allah pelihara kita. Alright. Aku pun dah sampai. Nanti korang tengok start. Kejap. Tunggu kereta ni belok ke kanan. Alright. Okay, let's go. Okay, pelan-pelan. Okay, sekarang ni kalau korang tengok, inilah Simat kan. Aku nak tunjuk pun tak boleh macam mana. Aku nak kena corner sikit kot. Okay guys, aku buat macam ni lah. Okay, korang nampak tak? Okay, korang nampak tak? Inilah Simat Nibong Tebal, Pulau Pinang. Dekat sini dia ada Subway, dia ada Bus Bear, dia ada Zeus Coffee. Jom kita tengok depan. Alright, sabar. Kita kena banyak bersabar. Dan di sini ada sebelah kiri kita ni ada Four Finger. Aku tak pastilah korang nampak jelas ke tak. Sebelah ni ada pizza. Ni ada Four Finger Crispy Chicken. Itulah. Ada lagi. Okey, jom bawa korang jalan-jalan. Okey, sekejap aku tunjuk satu lagi. Okey, ni Zeus Coffee. Biasa Zeus Coffee ni aku dulu pun pernah dapat lah order 1, 2, 3 order lah. Aku tak pastilah korang nampak jelas ke tak. Aku tak apalah, jomlah aku tunjuk lagi. Okey, teruskan lagi perjalanan. Sebelum nak corner tu, tengok pandang kanan pandang kiri dulu. Jangan kita kelang kabut sangat. Keselamatan kena jaga. Okey, kita buat satu pusingan. Satu pusingan. Orang Jawa panggil U-turn lah. U-turn. Kita pusing dulu. Okey, maaf kalau tak lawak.
Okey, sekarang ni aku nak tunjuk kat korang. Ini kedai apa ni? Aku pun tak. Okey, kat sini korang boleh nampak. Aku tak sure lah korang boleh nampak tak. Okey, nampak ni kat depan aku ni ada kedai minuman dan aiskrim Mitsu ke pandai-pandai aku orang eja. Aku tak tahulah. Ini tea life lah. Tea life warna ungu. Oi, telefon ni macam mengganggu lah. Mungkin aku kena sengitkan sikit kot. Dia tak nampak. Orang menghalang pemandangan nonton. Okey, jom guys. Aku tunjuk korang. Aku tunjuk kita punya geng lah. Geng Grab Rider Grab Food. Oek. Bunyi oek yang penting. Okay guys, ni geng kita guys. Terbaik. Okay. Alright. Kita teruskan lagi perjalanan. Nampaknya tak ada order lagi. Okay, kalau boleh nampak kat sini. Ini semua geng-geng rider sedang menunggu order daripada pelanggan. Ini dah jalan belakang ni. Tak ada apa dah kot ni. Okey, aku saja je bawa jalan-jalan. Kan? Mana yang tak pernah sampai lagi ni Bawang Tebal Pulau Pinang. Kalau rasa teringin nak datang sini, nak tengok-tengok tempat, korang boleh tengok lah. Boleh datang sini tengok. Okey. Ada sana depan tu ada sushi ya. Okey, itulah sebut dia. Aku nak sebut tak pandai lah. Okey guys, aku rasa berhenti sini jap. Kemudian tengok order dulu. Order. Okey, aku rasa kita parking motor dulu. Jom. Nak tak? Jom kita parking motor dulu. Lepas tu kita parking motor. Kita matikan enjin, kita masuk dalam lah. Ke kita nak jalan-jalan? Aku pun tak sure lah kan. Okey, bagi dia lalu dululah. Tak sure nak parking ke, nak ronda ke. Bersalah lah kan. Okey, tak apa. Sekejap kita buat pusingan lagi lah. Manalah tahu dapat order kan. Boleh lah kita hantar. Okey, sekarang ni pukul 6.22. Tak tahulah korang nampak ke tak jam aku tu. Jam murah aja. 6.22 sekarang ni. Masih lagi krik-krik. Tak apalah. Ada rezeki adalah. Ada hari untung, ada hari kita rugi. Macam tu lah. Biasa lah tu. Tapi perjuangan tetap diteruskan. Jangan kita mengaku kalah. Jangan ada perasaan putus asa. Tak elok lah. Kita kena didik hati kita untuk sentiasa bersabar menanti rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Inilah kita ronda-ronda. Minta maaf lah kalau tak jelas kan aku punya rakaman ni. Biasalah aku budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Saya budak macam mana pepatah aku lupa lah. Macam mana guys pepatah tu. Aku budak, bukan aku budak baru belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku lupa geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku lupa Di mana lah pepatah tu. Tukar lain lah. Aku tak ingat lah. Oops, sorry. Okey geng, nampaknya masih membisu lagi. Macam mana ni? Ini pusingan yang kedua lah. Dah 2 kali aku pusing. Alright. Okey. Rider sedang menunggu. Aku rasa telefon ni nampak macam mengganggu lah. Mungkin aku kena simpan lah. Okay, aku buat turun, tak di bawah. Okay, benda ni aku tepi sikit biar korang nampak jelas lah. Alright geng. Kita ini kita geng kita. Kuat. Steady guys. Rider relax. Jangan kabut. Tak payah nak laju-laju sangat. Buat basi biasa je. Tenang je. Sambil-sambil kita tunggu tu, aku nak ajar korang selawat tafrijiyah. Boleh tak? Korang nak tak? Aku ajar korang macam mana nak selawat tafrijiyah. Senang ni selawat ni.
Tapi dia agak panjang lah sikit. Tapi kalau korang dah hafal, dia macam pendek je, tak ada panjang sangat pun. Aku pun dah baca dah tadi selawat tadi. Itulah dia selawat tafridiyah. Memang mantap lah selawat ni. Hanya yang pernah mencuba je yang tahu dia punya kesan dia lah. Memang padu guys. Ini selawat guys. Kita selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selawatnya berbunyi macam inilah. Aku ajarkan sikit dah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah dia punya bunyi selawat dia. Selawat apa tuan-tuan? Selawat apa guys? Selawat tafrijiyah. Dia ada dua versi sebenarnya selawat ni. Yang tadi tu yang versi TikTok lah kot. Kat YouTube banyak lah yang versi guna irama tu. Ada satu lagi irama, dia macam ni guys. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawadiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Yang itu versi irama yang kedua lah. Jadi korang boleh pilih lah, korang nak berselawat dengan versi yang pertama ke, atau korang nak berselawat dengan versi yang kedua ke. Itu ikut mana yang korang boleh buat lah, boleh bawa selawat tu. Dia selawat ni tuan-tuan memang kita pun dah dengar, ustaz pun dah beritahu. Selawat ni satu amalan yang memang baik lah. Selawat ni boleh menghapuskan dosa, kemudian Allah bagi lagi kebaikan dan Allah angkat darjat kita. Itulah yang aku boleh beritahu lah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut kelebihan tentang kelebihan selawat ni memang banyak lah. Korang boleh search je dekat YouTube. Ustaz Azhar Idrus ada, Ustaz Abdullah Khairi ada. Korang boleh tengok sendiri dan korang boleh dengar lah. Bila korang dah dengar tu, banyak-banyaklah kita berselawat, insya-Allah. Alright, ini tak ada apa ni. Ada kopi goyang. So kita tak apalah. Jomlah kita ronda-ronda. Okey, yang di sebelah kiri aku ni kuartus polis. Mesti ada. Ya, aku nak tunjuk pun tak boleh. Tak dapat. Tak pasal tak apa. Okey guys, aku pun
tak tahu nak bawa mana lagi. Tak apalah, kita ronda dululah. Aku tengok ronda jadi aku dah bawa tapi dia tak masuk lagi lah. Kalau nak tahu dah on belum ni, tengok ni. Button hijau ni menyala, on lah. Kalau kita off, tekan saja off. Apa ni? Prestasi apa ni? Okey. Ni tak ada apa kot ni. Bagaimanakah prestasi kami? Bagi je lah 5. Alamak, nak jawab-jawab soalan pula. Saya dah tengah atas jalan ni. Application ni pun time ni lah nak jawab, tanya-tanya soalan pula. Orang nak buat benda lain, dia pun tanya benda lain. Bagi je lah guys. Bagi je lah 5 guys. InsyaAllah kita bantu orang, orang tolong kita, Allah tolong kita. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Beritahu kami dalam ayat. Tak pandai buat ayat, minta maaf. Selesai, settle. Okey, yang ni cara nak aktif kan, tekan je. Ni tanda dia dah on lah. Anda sedang aktif lah. Macam tu je lah. Okey. Apa nama ni? Okey, tak apa, terus lah, jalan lagi lah. Alamak, Allah Bismillah. Okey, sebelum tu ada lagi selawat. Aku nak ajar lah sambil-sambil tu kan. Aku ajar korang selawat lah hari ni. Aku nak ajar korang selawat selawat Al-Fatih. Ini pun mantap juga guys. Selawat Al-Fatih pun mantap guys. Semua selawat mantap guys. Cuma korang jangan malu, jangan segan lah. Jangan berat mulut lah korang nak selawat. Cuba juga, pujuk juga mulut untuk kita selawat. Banyak-banyak selawat. Aku ajar korang selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih ni sebagai pembuka lah. Kalau kita nak buat sesuatu tu, kita mulakanlah dengan selawat Al-Fatih. Aku bacakan sikit untuk korang. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhlik wal khatimi lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Macam tu selawat Al-Fatih. Senang kan? Tak susah pun. Senang je.